KWSP ada rancangan untuk mengeluarkan duit KWSP kami, kita kena mencecah umur 65 tahun. Kenapa ini berlaku? KWSP pernah buat bancian yang mengatakan bahawa ramai ahli akan menghabiskan duit KWSP dalam 5 tahun sahaja. Dan sejujurnya, untuk saya pun, saya pernah lihat dengan mata saya sendiri, pakcik-pakcik yang agak berumur, mereka nak jadi Grab driver lah. Dan antara sebabnya adalah tak cukup duit. Disebabkan mereka telah membelanjakan duit. So mereka tak ada choice, mereka terpaksa kerja sebagai Grab driver. So sekarang ini, apa yang kita boleh buat? Dulu semasa saya bekerja dalam syarikat pelaburan, saya pernah nampak aunties dan uncles pergi ke hotel untuk AGM. Dan setiap kali apabila mereka pergi ke AGM, saya nampak dia orang pakai baju lusuh, seluar lusuh. Saya pun duk terfikir, siapa orang ni? So one day saya tanya fund manager saya, siapakah orang-orang ini? Fund manager saya kata mereka adalah jutawan senyap, di mana setiap kali lepas mereka dapat gaji, mereka akan melabur duit mereka dalam saham-saham. Dan setelah lagi mereka boleh dapat dividen dari pelaburan masing-masing. Ini membolehkan cash flow. So kalau kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk melabur dalam saham, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.